sampai tak ingat nak buat kerja sekolah, sampai tak nak pergi ke sekolah. Hari ni aku nak ajar korang macam mana korang nak jadikan iPhone korang ni sebagai satu phone yang kita panggil dumb phone. Okay, basically dumb phone ni adalah phone-phone yang ada feature yang limited. Maknanya mungkin dia tak boleh layari internet, dia mungkin tak ada social media apps dan bermacam-macam lagi. Tapi untuk purpose video hari ini, kita nak jadikan iPhone kita memang super powerful ni sebagai satu phone yang kita panggil dumb phone untuk beri kepada anak-anak kita yang masih bawah umur ini supaya mereka masih lagi ada handphone tetapi tidak dipengaruhi dengan social media yang boleh meruntuhkan akhlak dan juga fikiran mereka. Dan juga kita tak nak juga anak-anak kita hampir dengan game-game atas talian ni yang boleh mencairkan minda mereka dan menjadikan mereka addicted kepada game tersebut sampai tak ingat nak buat kerja sekolah, sampai tak nak pergi ke sekolah. Okay, so macam mana kita nak buat benda ni? Kalaulah korang ada iPhone, okay, kalau korang ada iPhone dan mungkin iPhone lama yang korang tak pakai, sebenarnya korang boleh jadikan iPhone ni sebagai salah satu phone yang super powerful for your child security. Okay, sebab apa? Little that we know, semenjak tahun 2023 sebenarnya Apple ada bagi satu app atau satu function lah di mana di bawah tab accessibility ni, Mat, kalau kau scroll bawah sekali, okay, ada satu tab yang kita panggil assistive access. Okay, so apa benda assistive access ni adalah dia sebenarnya menjadikan phone korang ni sebagai phone yang memang ada sesetengah function. Dia tak bagi full function iPhone kepada user phone tersebut, tetapi dia bagi apps yang user master kepada phone tersebut beri kebenaran untuk orang ini guna. Contohnya sebagai parents, kau memang nak anak engkau gunakan phone ni hanya untuk call, ambil gambar, untuk message dan kemudian maybe untuk main game lah, 2-3 game yang ada dekat phone ni, okay? Tetapi pada setiap masa kau memang tak nak anak kau pergi dekat mana-mana social media platform dan memperdagangkan muka diorang, menceritakan kisah diorang, menceritakan benda-benda peribadi diorang, tak nak. Maknanya kau tak nak anak kau ada social media page. Maka apa kau boleh buat? Kau pergi saja ke assistive access ni, kau klik continue, kau ikut je prompt dia sampailah dia bawa kau kat tempat di mana kau boleh pilih apps apa yang kau nak untuk anak kau akses dalam phone ni. Okay, so kalau aku pilih beberapa apps ni sebagai contoh. Okay, once kau dah pilih semua apps yang kau nak anak kau pakai with very limited feature, dia akan jadi macam gini phone kau. Okay, so dia akan jadi very limited. Maknanya untuk anak kau pakai apps lain memang tak boleh. So dia akan ada 3 apps dia. Dan untuk dia ubah benda ni, dia kena minta kebenaran daripada parents. Sebab apa? Hanya parents sahaja yang akan tahu passcode untuk masuk setting dan untuk ubah assistive access ni. Okay, so kepada parents kat luar sana, beringat kita punya tanggungjawab untuk pastikan anak kita tak terdedah kepada bahaya secara atas talian. Dan sekiranya kita tidak berbuat apa-apa, kita tidak mengambil tahu dan kita tak nak pun set up security feature untuk anak kita, maka sekiranya anak kita terjerumus dalam benda-benda yang merepek dekat atas talian ni, bukan salah orang lain, dia adalah salah kita sendiri sebagai parents, right?